Cara hadap orang yang suka kritik. Kita jangan sekali-sekali ikut cakap orang yang suka kritik. Orang ni, dia pemusnah impian kita. Ingat ni. Honestly, kalau Kak Miza ni, jenis yang dengar cakap pengkritik tu, pemusnah impian tu. Alah Miza, kau tak payahlah berhenti kerja. Gaji dah besar kot engineer. Kerja je, tunggu je gaji. Kau tak payahlah Miza pergi kelas-kelas luar bayar duit membazir je. Belajar dari YouTube je Miza. Kalau Kak Miza dengar kata-kata pemusnah impian ni, hari ni Kak Miza tak ada bisnes dekat 160 buah negara. Kak Miza tak ada sampai 22,000 ejen bawah Kak Miza. Tak ada. Sebenarnya, orang yang suka kritik ni, dia cemburu tengok kita rajin. Dan dia tak senang duduk bila tengok kita ni banyak ilmu. Dia yang tak percaya diri dia, lepas tu dia cuba hasut kita untuk jadi macam dia. So for now, tak payah nak masukkan semua kata-kata pengkritik dan pemusnah impian tu. Kita jangan sekali-kali masukkan kata-kata pemusnah impian tu dalam otak kita. Never. Dah tahu macam mana nak hadap si pengkritik, si pemusnah impian? Are you happy now? Alhamdulillah.